Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang kembali ke channel aku. Dan nama aku Fik Firdaus. Okay, so hari ni aku balik dengan konten asal aku balik, Lalamove. Untuk tahun 2023 ini. Job aku yang pertama untuk tahun baru ini dan ini konten aku yang pertama juga untuk tahun baru ni. Okay, so kalau korang yang suka sangat tengok aku buat job Lalamove kan, hari ni aku nak buat job Lalamove lagi. Okay, dan aku dah dapat order dah. Okay, so sekarang ni aku nak pergi pick up order dekat kedai tayar lah. Kedai tayar ni memang sangat familiar lah dengan aku kan. Selalu aku dapat order daripada kedai tayar ni. Okay, so aku dah dapat satu order ni dan aku nak pergi pick up order ni dan kita akan pergi hantar lah ke Setiawangsa hari ni. Okay, so hari ni aku keluar dah pukul 10 pagi dan hari ni aku target pun lebih kurang dekat 1.5 macam tu cukup lah. Okay, hari ni aku target lebih kurang macam tu lah. Kalau dapat lebih alhamdulillah kan. Kalau dapat kurang, kita akan cari lagi sampai betul-betul cukup target aku tu. Okay, so sekarang ni aku on the way nak pergi ambil job aku dekat kedai tayar tu. Okay, kalau ada job yang menghala ke arah yang sama, aku akan ambil lagi lah. Okay, so sementara tu kalau korang yang belum subscribe lagi channel aku ni, okay, please subscribe kat bawah ni sekarang juga dan jangan lupa like video aku ni. Okay, so jom kita pergi tengok job aku yang pertama ni.
Alhamdulillah aku dah pun selamat sampai dekat rumah. Okay, so last job aku tadi pun dekat Rawang. Lepas aku dah pun drop barang customer dekat sana, aku terus off app lah, and then aku terus balik rumah lah. Okay, daripada Rawang ke rumah aku dekat je sebenarnya. So Alhamdulillah hari ni aku berjaya juga capai target yang aku setkan masa aku start buat vlog aku pagi tadi. Di permulaan video tadi aku setkan target aku hari ni aku nak dapatkan 100.5. Dan Alhamdulillah hari ni Allah mudahkan rezeki aku dan aku berjaya capai target aku. Okay, so untung kasar yang aku dapat hari ni total semua sekali adalah RM154. So hari ni kalau kita nak tolakkan dengan aku punya costing hari ni tadi aku isi minyak dalam RM20, and then RM10 lagi lebih kurang aku gunakan untuk makan tengah hari tadi. So total RM30 kos aku hari ni lah. Okay, selain daripada tu, tol apa semua tak ada. Aku tak lalu jalan tol hari ni. Okay, tak ada. Aku tak top up, tak Cenggu pun tak top up hari ni. So aku ikut jalan bawah je. Semua ikut jalan belakang je, tak ikut jalan tol hari ni. Okay, so dah pun jimat dah dekat situ. So kos aku RM30 je. And then kalau kita tolakkan balik dengan aku punya untung kasar aku hari ni, RM154 tolak dengan RM30, jadi aku dapat untung bersih net sebanyak RM124. Syukur Alhamdulillah, rezeki untuk pembukaan tahun 2023 bersama dengan job Lalamove. Okay, so aku rasa itu saja untuk video aku kali ini, dan terima kasih juga kepada korang semua yang menonton channel aku daripada awal aku buat video tadi sampailah ke hujung video ni lah. Okay, ke hujung vlog aku ni. Dan jangan lupa kalau korang belum lagi subscribe, please subscribe kat bawah ni sekarang juga dan like video aku ni. Dan selamat menyambut tahun baru juga kepada semua subscriber dan juga viewer yang menonton video di channel aku ni. Okay, so kalau korang ada soalan, ada komen, boleh letakkan di ruangan komen di bawah ini. Okay, so insyaAllah jumpa lagi untuk next content aku akan datang. Aku Fiq Firdaus. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.